Pernah tak kita terfikir yang Al-Quran ni bukan sekadar kitab untuk kita baca dan dapat pahala? Ia sebenarnya sebuah pelan tindakan. Jadi, hari ini kita akan bedah siasat juzuk 28 dan kita akan lihat bagaimana surah-surah dari Al-Mujadilah sampailah ke At-Tahrim, terutamanya melalui tafsir Ibn Kathir, sebenarnya memberikan kita satu blueprint yang sangat lengkap untuk bina sebuah masyarakat yang adil dan juga kukuh. Soalannya mudah je. Macam mana kita nak bina sebuah masyarakat yang betul-betul kuat? Maksud saya, kuat dari sekecil-kecil unit iaitu keluarga sampailah ke peringkat antarabangsa iaitu dasar luarnya. Dan jawapannya yang sangat menarik ada dalam juzuk 28. Juzuk yang diturunkan di Madinah ni seolah-olah menjawab cabaran ni secara langsung. Jom kita tengok sama-sama. Okey, bahagian pertama. Kita akan fokus pada asas pembinaan sebuah masyarakat dalam juzuk 28. Dan bila kita cakap pasal asas, semestinya kita kena mula dari batu-bata yang pertama kan, iaitu keluarga. Sebab dari sinilah semuanya bermula. Dalam Islam, hal ehwal rumah tangga ni bukan benda remeh tau. Al-Quran letakkan garis panduan yang sangat jelas dan terperinci. Kenapa? Sebab kestabilan dalam rumah itulah cerminan kestabilan masyarakat. Kalau rumah tangga goyah, masyarakat pun akan terkesan. Dan Al-Quran tak lari dari isu-isu yang sukar, macam perceraian. Contohnya, surah At-Talaq yang digelar surah An-Nisa yang kecil. Dalam surah ni, Allah jelaskan satu persatu tentang hukum talak, tempoh iddah, sampailah bab nafkah. Ini bukan sekadar peraturannya, ini sebenarnya satu revolusi sosial pada zaman itu yang melindungi hak dan maruah semua orang, terutamanya wanita, walaupun ketika hubungan perkahwinan tu dah tak dapat diselamatkan lagi. Kemudian, dalam surah At-Tahrim, Allah bagi kita dua contoh yang sangat-sangat kontras. Di satu pihak, kita ada isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini amaran untuk kita. Kekufuran tu boleh wujud walaupun duduk serumah dengan seorang Nabi. Tapi di pihak yang lain, kita ada Asiyah dan Maryam. Mereka ni pula jadi inspirasi. Iman boleh tetap subur walaupun dikelilingi kezaliman dan tekanan. Mesejnya jelas sangat. Iman adalah pilihan pribadi kita sendiri. Baiklah, bahagian kedua, adab dalam komuniti. Okey, kita dah settle bab keluarga, sekarang kita keluar sikit dari rumah, kita masuk ke ruang awam. Lepas asas keluarga dah kukuh, Al-Quran bawa kita ke peringkat seterusnya. Macam mana kita nak berinteraksi sesama kita sebagai satu komuniti. Kisah pembukaan surah Al-Mujadalah ni, subhanallah, sangat menyentuh hati. Ia bermula dengan seorang wanita biasa, Khawlah binti Ta'labah, yang mengadu pada Nabi tentang satu amalan yang dipanggil zihar. Dan yang luar biasanya, aduan beliau didengari terus oleh Allah. Ini menunjukkan yang dalam masyarakat Islam, suara setiap orang, tak kira siapa pun dia, adalah penting dan didengari sampai ke langit. Jadi, apa benda zihar ni sebenarnya? Ini amalan zaman jahiliah. Si suami akan kata pada isteri dia, engkau ni macam belakang mak aku. Bunyinya pelik kan? Tapi kesannya, si isteri tu tergantung. Dia bukan isteri, tapi bukan janda juga. Terabai macam tu je. Islam datang dan terus hapuskan amalan yang zalim ni. Satu reformasi perundangan yang sangat besar. Dan bukan tu je, surah Al-Mujadilah ni bagi kita panduan praktikal tentang adab dalam majlis atau perhimpunan. Ada 3 benda penting. Pertama, lapangkan majlis, bagi ruang untuk orang lain. Ini tanda komuniti yang inklusif. Kedua, beri keutamaan pada orang yang berilmu. Ini tanda masyarakat yang hargai ilmu. Dan ketiga, jangan berbisik-bisik untuk buat dosa atau permusuhan. Ini untuk jaga kepercayaan sesama kita. 3 peraturan yang nampak mudah, tapi impaknya sangat besar. Surah Al-Jumu'ah pula sentuh tentang keseimbangan. Keseimbangan antara urusan dunia dengan akhirat. Ayat ni jelas sangat kan? Bila seruan solat Jumaat dah kedengaran, tinggalkanlah jual beli, pergilah tunaikan tanggungjawab rohani kita bersama-sama. Ini mengajar masyarakat untuk tahu apa yang perlu jadi keutamaan dalam hidup. Bahagian ketiga, hubungan dengan dunia luar. Okey, dari dalam rumah ke tengah masyarakat, sekarang kita tengok skop yang lebih besar lagi. Dasar 2. Lepas struktur dalaman dah mantap, blueprint ni beralih keluar pula. Macam mana masyarakat yang baru dibina ni nak berinteraksi dengan kumpulan dan negara lain. Dasar luar ni dibina secara berperingkat. Mula-mula, surah Al-Hashr cerita pasal pengusiran Bani Nadir dan perkenalkan undang-undang Fay, iaitu harta rampasan tanpa perang. Lepas tu, datang pula surah Al-Mumtahanah yang bagi garis panduan yang lebih spesifik tentang hubungan dengan orang bukan Islam dengan mengambil iktibar dari kesilapan Hatib bin Abi Balta'ah. Dan akhir sekali, surah As-Saf seolah-olah mengikat semuanya. Kekuatan luaran hanya akan datang bila ada perpaduan dalaman
bila kita semua berdiri teguh bagaikan satu bangunan yang tersusun kukuh. Tapi kan, selalunya ancaman paling bahaya bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Sebab tu, surah Al-Munafikun didedahkan. Surah ni bongkar sifat-sifat orang munafik dengan sangat jelas, mulut kata beriman tapi hati menolak. Sumpah dijadikan perisai untuk sembunyikan niat jahat dan kerja mereka menghalang orang lain dari jalan Allah. Ini satu peringatan penting supaya kita sentiasa berhati-hati dengan musuh dalam selimut. Bahagian 4, dan ini sangat penting, prinsip utama dan relevansinya. Okey, kita dah bincang semua panduan tadi, tapi mesti ada yang tertanya-tanya kan? Macam mana kita boleh begitu yakin dengan semua penjelasan ni? Apa yang membuatkan tafsiran ni begitu berwibawa? Jawapannya ada pada kaedah atau metodologi yang digunakan. Kenapa bila sebut pasal tafsir, nama Ibnu Kathir tu sentiasa jadi rujukan utama? Sebabnya mudah. Metodologi beliau yang sangat teliti, sangat berdisiplin, sangat rigorous. Ini bukan soal pandangan peribadi atau agak-agak. Ini tentang satu sistem yang ketat untuk pastikan tafsiran tu adalah yang paling tepat dan paling sahih. Jadi, inilah rahsianya. Ibnu Kathir guna 2 prinsip utama. Yang pertama, dan ini kaedah yang paling tinggi, ialah mentafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Maksudnya, satu ayat tu dijelaskan oleh ayat yang lain dalam Al-Quran sendiri. Yang kedua, beliau gunakan hadis-hadis yang sahih untuk terangkan maksud ayat. Dengan 2 kaedah ni, tafsiran tu sentiasa terikat pada sumber asalnya dan bukannya terpesong ikut pandangan peribadi. Dan selepas semua undang-undang, semua panduan, kita kembali semula kepada satu janji yang sangat indah dalam surah At-Talaq. Ayat ni seolah-olah merumuskan segalanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Inilah jaminan utama dari Allah untuk sesiapa saja yang ikut blueprint yang telah dia sediakan. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk direnungkan. Dalam dunia kita hari ini yang penuh dengan cabaran sosial yang kompleks, yang serba serabut, apa agaknya yang boleh kita pelajari dari sebuah pelantinan yang dah berusia 1,400 tahun tentang cara membina sebuah komuniti yang adil, penyayang dan juga berprinsip? Fikir-fikirkanlah.